Episod pertama pun dia dah bagi bam. Welcome to dari episod 5. Sebenarnya saya tak nak cakap pun pasal series ni kan, sebab benda tak habis lagi, tak habis tayang. Dia tiap-tiap minggu. Sekarang baru pun keluar episod 5 kan. Tapi ada benda yang menyebabkan saya tengok dari episod 1 sampai ke episod 5 yang menyebabkan saya nak bercakap kali ni. Okay, how are my impressions terhadap series ni lah. Ni saya tak bandingkan dengan filem lagi Although saya dah boleh dah cakap dah. Okay, sepanjang episod 1 sampai episod 5, gila lah. Saya ingatkan series ni hanya nak tunjukkan apa yang jadi seperti The Losers, tapi pada 35 tahun sebelumnya. Ya, dia tunjuk, tapi in a very different and gory and wow. Ada beberapa scene yang buatkan saya macam tak boleh. Contohnya adalah masa episod pertama kita boleh nampak kejadian di panggung wayang tu. Episod pertama pun dia dah bagi bam. Saya ingatkan karakter-karakter tu semua akan dibawalah sepanjang series ni kan. Tak. Dia menjadikan sesuatu yang kita fikir, adakah episod 2, episod 3, episod 4, episod 5, 6, 7, 8 berlainan watak? Sebab episod 1 dorang dah 80% ke 90%. Saya cakap, apa benda ni siap. Episod 3 bagi saya dia agak kurang. Episod 4 best. Episod 4 adalah satu episod yang saya tak sangka. Lepas tu episod 5, akhirnya kita dapat nampak Mamat ni keluar, Pennywise. Dan cara diorang revealkan It tu pun bagi saya sangat special. Opening setiap episod untuk series ni dengar macam lagu budak-budak, dengar macam lagu a very fun punya lagu kan. Tapi the images behind the meaning of that song dan apa yang diorang paparkan tu crazy man. Tak ada saya je buat video ni kan. Sementara nak tunggu the final review saya akan buat insyaAllah lepas 3 episod yang akan datang ni. Saya sangat-sangat menantikan lah. Saya tak sabar. Dan saya suka sebab saya adalah orang minat sangat-sangat filem Shining tau. I love the Shining film. Ada seorang lelaki dalam series ni, dia ada nama yang sama, rupa wajah dia pun agak sama dengan satu karakter dalam The Shining. I don't know, maybe betul lah selepas insiden ni dia pindah ke Overlook Hotel dan dia bekerja sebagai waiter dekat sana, waiter bar kan, tak silap. So if that a yes, maybe every Stanley Kubrick punya cerita adalah connects dengan one universe. Kalau macam tu maksudnya Dark Towers, It ni, The Shining, Long Game yang baru-baru keluar ni, itu pun Stanley Kubrick punya cerita. Saya tertunggu. Tapi overall series ni saya sangat-sangat suka. Saya tak boleh nak bagi rating belum sebab benda pun dah tak habis tayang lagi kan. Tapi okay, kalau korang nak saksikan series It ni, korang boleh tonton di HBO Max. Dan kalau korang nak tengok filem-filem seram, filem aksi, filem penyiasatan di pelbagai platform yang premium, semuanya ada di Unify TV. Tak ada kontrak mat, hampa boleh tukar beli bila masa saja. Dan ini untuk pelanggan setia Unify. Tak kisahlah hampanya Unify Fiber ke, Unify TV ke, Unify Mobile User ke, eksklusif ni hanya untuk hampa. Korang boleh dapatkan akses 1 bulan tanpa bayaran tambahan kepada 70 lebih channel premium dan 15 streaming apps. Promosi ni hingga 12 Disember sahaja. So tunggu apa lagi? Download aplikasi Unify TV 2.0 cepat. Nak tahu lebih lanjut, korang visit je unify.com.my/tv. So kalau korang peminat filem Pennywise dan peminat filem Clown, cuba korang komen apa pendapat korang tentang series ni setakat ini, setakat apa yang korang dah tengok. Cuba korang komen kat bawah. Apa pun guys, jadilah penonton yang setia. Terima kasih.